Bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa Presiden Parti Anwar Ibrahim merayu kepadanya dengan genangan air mata supaya bersetuju membenarkan ahli perniagaan Ramanan bertanding sebagai calon pada PRU ke-15 yang lalu. Rafizi berkata dia memberitahu Anwar bahawa keputusan akhir terletak di tangan Presiden PKR itu, namun selaku timbalan Presiden, dia meminta Anwar berjanji untuk tidak melantik Ramanan ke sebarang jawatan dalam parti maupun kerajaan. Saya tetap tidak berganjak dan menyatakan keputusan jawatankuasa calon bahawa R. Sibarasa adalah calon yang lebih sesuai dari segenap aspek. Akhirnya, Datuk Seri Anwar dalam keadaan kami sama-sama duduk memegang lutut saya dan merayu untuk lepaskan Ramanan jadi calon. Saya lihat matanya ada genangan air mata, jadi saya sebut kepada beliau, kamu ada kata akhir. Saya telah buat segala yang mampu, tapi kalau you berkeras, itu keputusan kamu, tak perlu rayu macam ini, katanya. Menurut Rafizi, Presiden PKR itu kemudian menjawab bahawa dia tidak mahu ahli Parlimen Pandan itu membuat kecoh. Saya jawab balik, akhirnya ia keputusan kamu. Saya hanya minta Datuk Seri janji that this is as far as Ramanan will go in PKR and politics. You will not appoint him further in the party, and kalau menang jadi kerajaan, you will not appoint him into the government, katanya sambil menambah Ramanan kemudiannya menampak lega dengan kata-katanya dan bersetuju dengan syarat berkenaan. Bukan Ramanan, Anwar. Katanya sambil menambah Anwar kemudiannya nampak lega dengan kata-katanya dan bersetuju dengan syarat berkenaan. Malah menurut Rafizi, terdapat saksi bagi perbualan tersebut. Ramanan kini merupakan naib Presiden PKR yang dipilih. Rafizi juga berkata Anwar telah melanggar janji tersebut apabila melantik Ramanan sebagai timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam rombakan kabinet pada akhir 2023. Kemudiannya dinaikkan pangkat menjadi Menteri Sumber Manusia. Pendadahan itu dibuat susulan ketegangan yang berlaku di Konvensyen PKR Johor selepas Ramanan didakwa memberi nasihat kepada Perdana Menteri secara terbuka supaya jangan salah pilih Menteri Ekonomi. Rakyat menonton sendiri bongkaknya Ramanan sehingga boleh menasihati seorang Perdana Menteri secara terbuka supaya jangan salah pilih Menteri Ekonomi. Maknanya sebelum ini Perdana Menteri telah buat silap kerana memilih saya menjadi Menteri Ekonomi. Dia mungkin rasa itu cuit manja dia dengan Anwar, tetapi orang ramai boleh menilai bahawa adab kebiasaannya bukan begitu. Ramanan berkelakuan demikian kerana dia cukup yakin pengaruhnya dengan Anwar Ibrahim, katanya sambil menambah insiden di Konvensyen PKR Johor Ahad lalu menyaksikan Ramanan disanggah oleh ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim. Saya juga ucap terima kasih kepada Hassan Karim. Masih ada beberapa orang dalam PKR sekarang yang faham tentang adab, jasa, sumbangan, perjuangan dan pengorbanan, katanya.